Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bentik Cawangan terletak di daerah timur laut Pulau Pinang. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1956 dan telah berkembang pesat selama beberapa dekad, menjadikannya sebuah institusi pendidikan yang menyediakan sumber pengajaran dan kemudahan berkualiti. Sejak penubuhannya, sekolah ini sentiasa berpegang kepada falsafah pendidikan yang menekankan perkembangan menyeluruh pelajar. Dewan ini dilengkapi dengan gelanggang badminton, membolehkan pelajar menjalankan aktiviti sukan dan pertandingan. Pada masa yang sama, Dewan ini juga sangat sesuai untuk menganjurkan pelbagai majlis jamuan, persembahan, ceramah dan aktiviti lain. Pusat Sumber Pintar Seberguna. Pusat Sumber Pintar Seberguna di sekolah ini bukan sahaja menyediakan persekitaran membaca yang selesa, malah turut menggabungkan kemudahan teknologi moden bagi memenuhi pelbagai keperluan pelajar dan warga pendidik. Pusat sumber ini menyediakan tablet dan komputer riba untuk kegunaan pelajar, membolehkan mereka membaca buku elektronik atau mendapatkan maklumat dalam talian dengan mudah. Pusat ini juga dilengkapi dengan sistem audio yang canggih, sesuai untuk aktiviti seperti pidato, bercerita dan pertandingan nyanyian. Selain itu, sebuah televisyen berdefinisi tinggi turut disediakan bagi memudahkan penganjuran ceramah berskala kecil, tayangan video atau perbincangan akademik. STEAM Lab ialah sebuah makmal pelbagai fungsi yang direka khas untuk merangsang kreativiti dan keupayaan pelajar dalam bidang inovasi dan amali. Makmal ini memfokuskan kepada pembelajaran dan penerokaan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik. Pelajar dapat menjalankan pembelajaran berasaskan projek mereka bentuk serta menghasilkan karya kreatif mereka sendiri bagi memupuk pemikiran inovatif dan kemahiran teknikal. Gelanggang bola keranjang berbumbung. Gelanggang bola keranjang berbumbung ini menyediakan persekitaran yang selesa untuk pelajar menjalani latihan bola keranjang tanpa mengira keadaan cuaca, sama ada hujan maupun panas. Mereka tetap dapat berlatih dan menyertai pertandingan dengan berkesan dan berkualiti. Gelanggang pickleball. Gelanggang pickleball ini merupakan kemudahan khas yang dibina untuk sukan pickleball. Ia menggabungkan ciri-ciri reka bentuk gelanggang bola keranjang berbumbung yang membolehkannya melindungi daripada gangguan cuaca. Bilik komputer. Bilik komputer di sekolah ini dilengkapi dengan kemudahan moden dan dibimbing oleh guru komputer yang berpengalaman untuk meningkatkan kecakapan pelajar dalam bidang teknologi maklumat. Bilik seni. Bilik seni merupakan ruang yang ideal untuk pelajar mengekspresikan kreativiti mereka, lengkap dengan pelbagai bahan lukisan dan kraf tangan. Pelajar dapat berkarya dalam suasana yang bebas, menjalankan aktiviti seni seperti melukis, membuat lakaran dan arca, sekaligus meningkatkan apresiasi seni. Bilik darjah. Setiap bilik darjah dilengkapi dengan kemudahan pengajaran yang lengkap seperti sistem audio, projektor berpintar bersaiz 100 inci dan komputer, bagi membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Kemudahan moden ini bukan sahaja membolehkan guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik, malah membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih jelas. Bilik bimbingan. Bilik bimbingan menyediakan persekitaran pembelajaran yang tenang dan selesa untuk pelajar, khusus digunakan bagi sesi bimbingan selepas waktu kelas serta sokongan pembelajaran secara individu. Bilik bimbingan turut menyediakan sumber pembelajaran tambahan dan peluang bimbingan yang lebih menyeluruh demi memastikan setiap pelajar dapat berkembang dan maju mengikut rentak pembelajaran mereka sendiri. Bilik bimbingan akademik. Bilik bimbingan akademik menyediakan ruang pembelajaran yang fokus kepada peningkatan akademik pelajar, bertujuan membantu mereka mencapai prestasi yang lebih baik dalam setiap mata pelajaran. Di sini, guru bimbingan memberikan tunjuk ajar secara peribadi mengikut keperluan individu pelajar, menjawab soalan-soalan pembelajaran dan membantu mereka mengatasi kesukaran dalam mata pelajaran. Bilik Agama Islam. Bilik Agama Islam menyediakan ruang yang tenang dan suci untuk pelajar Muslim di sekolah ini bagi melaksanakan aktiviti keagamaan dan solat. Bilik ini direka khas untuk menghormati dan memenuhi keperluan ajaran Islam, lengkap dengan kemudahan yang sesuai untuk solat.
melalui aktiviti kokurikulum yang pelbagai dan kurikulum yang direka dengan teliti. Kami menggalakkan pelajar untuk tidak hanya mengejar kecermelangan akademik tetapi juga memberi tumpuan kepada pembentukan kualiti diri mereka secara menyeluruh, membentuk tubuh badan dan minda yang sihat, serta pandangan hidup dan nilai yang positif. Matlamat sekolah adalah untuk memastikan setiap pelajar dapat menggali potensi diri mereka, berkembang secara menyeluruh dan menjadi individu yang mempunyai semangat inovasi serta rasa tanggungjawab sosial.